So hari ni kita kumpulkan semua dealer Mr. Exober dekat satu tempat. Kita nak tanya diorang apa cabaran diorang dengan Mr. Exober sepanjang tahun 2025. Jom kita tanya diorang apa cabaran dan dugaan diorang. Kita tengok luahan hati diorang. Jom. Okay, so far untuk 2025 kita ada banyak cabaran yang kita hadapi. Kita ada masalah tentang mencari pekerja dalam bidang profesional seperti HR, kita punya admin. Cabaran yang paling susah, kita banyak bersaing dan juga tak cukup tangan lah sebab terlalu banyak customer yang datang. Cabaran tahun lepas untuk saya lebih kepada team improvement. Kita ada penambahan branch, kita nak duplicate manusia tu agak susah sikit lah. Sistem kita agak berterabur lah masa 2025. Ada masalah berkenaan dengan marketing lah terutama sekali. Kita tak ada staff yang boleh buat video. Untuk tahun 2025 tu semua benda saya sendiri yang buat dengan bantuan HQ lah. So tadi tu ialah luahan daripada dealer-dealer Mr. Exober tentang cabaran mereka pada tahun 2025. Tapi apa cabaran anda? Cuba kongsi dengan Mr. Exober dengan komen dekat video ni apa cabaran yang anda hadapi pada tahun 2025. Jom komen sekarang dan share dengan tim Mr. Exober. Sebelum tu, jangan lupa follow dulu akaun Mr. Exober HQ. Kita pandu kereta lama seperti baru. Ciao.